cukup aku saja. Enggak dulu. Kalau lo bukan kamu, sebab kamu bintang, bawa cinta datang. Enggak dulu. Pokoknya. Assalamualaikum korang, welcome back ke video channel saya. So, hari ni kita ada di suatu tempat yang kita akan bawa korang pergi tempat sangat menarik di Kuantan ni. So, sekarang jam menunjuk nak dekat pukul 6. Buat benda saya ke pukul 6 pagi ke kat tempat ni kan. So, sekarang kita ada di Sungai Lembeng. Siapa yang tengok konten saya dulu, saya akan ada bawa korang pergi jalan Sungai Lembeng ni. So, hari ni saya nak bawa orang tempat menarik di Sungai Lembeng. So, kita hari ni bukan nak pergi hiking. Kita hari ni nak pergi bawa korang pergi ke air terjun Pelangi. So, sekarang pukul 5.57. So, nanti kan sekejap lagi kita akan pergi nanti. Okay guys. So, kita dah gerak ke air terjun. Ni kita orang berhenti, driver dah berhenti makan. So, on the way kita nak pergi ke masjid kejap nak cari tandas. So, ini tandas So, agak jauh sikit kita nak jalan. Depan tu je tandas. So, ni kat masjid tu. So, on the way nak pergi. Ni seorang nak berak. Kereta kat belakang sana. So, seorang nak pergi berak. Ni seorang nak kencing. So, kita nak on the way pergi masjid. Kalau yang nak nak makan boleh lagi. Ada kedai makan. Okey, nanti dah siap kita akan terus ke Sunrise Hill. Okey, alright Okey. Aku tunggu je lah. Nanti video dia ciao. Center kat situ. Dia suruh kita selfie kan. Boleh terjun. Boleh terjun ke tu? Nak terjun. Boleh tahu ajar ni ke? Tak lagi Boleh lagi. Mana? Jauh lagi. Jauh lagi Jauh lagi. Lagi tak yang panjang jalan tu.
Guys, ada kebun ni guys. Okey tu. Jalan dia abang panjang 1 jam juga lah. Kan? 1 jam juga. Sampai sana kita tukar kasut. Kita Okay dah guys, saya sudah sampai. kita dah sampai mana ni? Kita dekat jalan hutan. Hutan tu nama apa? Ada Tujuh Pelangi. Tujuh Pelangi. Kita So- dah so kita ini dah tempat dia. sampai. Kita dah sampai ni permulaan untuk trip ke dari Sungai Lembing sampai ke sini. Dah ambil masa 1 jam nak sampai sini. So sini tempat nak tandas ke nak pergi sewa kasut minum boleh kat sini. So sewa kasut RM3. Ni abang ni. So ni abang apa ni? Nama abang? Aki. So berapa lama kita nak pergi ke air terjun Pelangi bang? 1.3 km, 30 minit. 30 minit. Okey. So ada cabaran tak bang nak pergi sana? Lepas ni kita akan lalu boleh rekod. Okey bang, cantik. So kita akan pergi Avenger tak? Avenger tak bang? Nak pergi sana? Geli-geli. Geli-geli. So geli-geli kita nak pergi sana nanti. Okay, next. So, the best view pukul 9 lah, 9. Antara pukul 9 ke 9.30. Antara yang comel lah. So kalau nak dapat nanti angle yang cantik sampai ke air terjun, belah kanan makin tinggi, panjat makin tinggi, view besar. Sebab Pelangi ni ikut mata. Kalau you sampai okey baiklah. Assalamualaikum. Bagi. So saya kenalkan diri orang kena kenalan hiking panggil saya Aki lah. Cucu benda tak ada lagi. Tapi panggil Aki dah And ini tour guide juga, Ranger Sungai Lembing, Abang Wan. Lagi cepat sampai, Pelangi makin besar lah. Maknanya besar lah Pelangi tu. Makin tinggi matahari tadi, makin kecil dah. And untuk trek kita, start daripada sini sampai ke dalam 1.3 km. Standard 30 minit lah. Mau steady. Okay, first cross sungai basic je cross sungai. Ada tali. So tali ni function dia untuk balance badan, bukan menampung badan. Faham Jangan tekan tali tu. So untuk balance je. Kalau orang tekan jangan ikut, tidak semua dalam air. Faham Mana-mana tempat pun pergi. Tapi jangan 100% percaya pada tali. Maknanya ada tali yang kendur, ada yang macam-macam lah keadaan dah lama sangat kan. Tapi ingat function dia just balance badan. Kecuali kita terpaksa berpaut untuk naik mendaki kan. Itu kena alert lah, jaga-jaga lah Alright. Lepas Okay korang, kita nak start hiking. So mula-mula kita akan redah sungai. Redah semua sekali. Anak sungai. So kita redah apa yang boleh redah. Licak lah kasut ni. So guys, tadi kat belakang baik. Penat sikit Oh, penat dah. Okay guys.
kita nak on the way ke air terjun Pelangi dalam 30 minit. Okay, jom. Kita dah sampai, guys. Rainbow.
Sampai. Ya. Berapa ribu? 800 kilometer. Kita sampai 8 3 lah betul. Okay, kita sampai pertama kali dalam sejarah air terjun Pelangi. Siapa yang betul-betul nak dayung tu, saya boleh saja saya boleh bawa korang ke sini. So yang mana yang Siapa yang komen yang belum sampai? Yang belum sampai kat sini, tengok air terjun Pelangi. dah sampai tu, korang boleh tengok Pelangi kat situ. Ya, kita orang dah sampai. Makeup itu cantik, paling asik, paling klasik, paling sama-sama suka. Tapi nunggu apa? Emang kita berbeda, tapi tetap sama-sama suka. Jadi nunggu apa? Tak perlu kata suka, berdua sampai tua. Kena naik lagi saya. Ikutlah manager kita ni Lawan konten. Jauh lagi ke?
Okay guys, so kita dah habis pergi ke air terjun Pelangi. Ni kita ada on the way nak balik dah. On the way nak balik. So kita ada kat sungai Lembing. Jadi nak balik ke tempat spot yang orang pick up ni. So ini sungai Pahang ke apa? Pahang, Sungai Lembing. Satu hala lah. Tapi ada sedikit info yang kita dapat kereta sesadai kat situ. Kereta tersadai. Rasa kereta Cina tu. Kereta sadai. Kereta So sampai sini saja video ni. So next akan video lain lah nanti akan datang. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ni. Okay. Bye bye. Assalamualaikum.